Okey, limar. Sekarang yang mi punya nak gantung kat mana? Abang, kalau perempuan tu tengah ada haid, guano, boleh bawa korban? Boleh, tak ada masalah. Boleh sangat. Sebabnya, korban ni dia panggil ibadah harta benda kita. Bukan ibadah fizikal macam kita solat dan sebagainya. Itu tak boleh. Bukan haid saja. Orang yang mengandung ke, orang yang sakit ke, tertang tak boleh pergi ke, tak ada masalah. Yang penting, pengurusan tu diuruskan dengan betul mengikut syarak. Tadi abang sebut mengandung. Boleh tak kita buat korban untuk baby dalam kandungan? Tak perlu. Tak perlu pun. Tunggu dia lahir saja baru boleh. Kita korban untuk dia ataupun akikah saja untuk dia. Tak ada masalah. Lembu tak cukup, itu tak payah tak. Lagu mana ingat